Sebab itu siapa yang malas sangat nak baca Al-Quran, rasa tak larat sangat baca Quran, pegang mushaf, tengok buka, tak baca, rasa tak larat pun dapat pahala. Sebab itu ada orang tua, kalau orang tua kita, nenek kita ke tak pandai baca Quran, buta huruf, kita ajar pun dia bertukar juga jim dengan ha tu. Dah sebulan sama. Dia kata, tak apalah, memang tak reti dah nak baca ni, tak payah ajarlah. Kita pun dah bertukar jadi raksasa dah ngajar kan. Sebab memang sabar nak mengajar ni. Lagi orang tua. Jadi kita kata tak apa nek, tak apa wan, tak apa. Kalau nek tak reti baca Quran sampai sudah pun buka Al-Quran, belek. Itu akan jadi saksi. Mata kita melihat Al-Quran terus dapat pahala, belum baca lagi. Yang kedua, apabila mata tu melihat Kaabah. Masya-Allah. Tengok Kaabah terus dapat pahala. Ada orang tanya, sama tak tengok Kaabah yang betul-betul ataupun tengok Kaabah gambar? Sama tak? Tak samalah, tak sama. Sebab untuk pergi tengok Kaabah yang betul-betul tu, subhanallah, pengorbanan harta, pengorbanan masa, pengorbanan tenaga, pengorbanan perasaan, bimbang tinggal anak-anak semua. Kita kata untunglah dia orang tu mampu. Sebelum dia orang mampu, dia orang pun tak mampu. Tapi mereka di kalangan yang berdoa, berusaha tanpa henti untuk pergi menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya jumpa ramai orang yang susah, orang miskin, tapi dapat pergi ke Mekah bukan dengan harta mereka, bukan dengan duit mereka, walaupun 1 sen pun tak. Ketiga, mata melihat apa? Melihat wajah ibu bapa. Subhanallah. Kita kadang kena tempuh masa, perjalanan, wang ringgit sebab nak balik kampung. Takkan sia-sia. Tengok muka mak ayah. Tengok je. Mak pun pelik kenapa duduk tenung. Setengah jam dah duduk tengok mak ni kan. Zaman sekarang ramai orang, mak duduk depan tak tengok muka mak. Tengok telefon. Mak tu tanya kerja macam mana. Okey mak, okey. Nak makan apa tengah hari ni? Ikutlah mak. Mata tengok telefon, tak tengok muka mak ayah. Orang yang faham sebab apa disebut macam ni. Sebab apa tadi kata tu kan, isu mata tu macam mana tadi ya? Hilang kemanisan iman, nak kait dengan lemah iman tadi tu. Lemah iman bila tengok maksiat tak rasa apa-apa. Antaranya maksiat mata. Sebab mata dengan telinga adalah pintu kepada hati. Hati ni ada 2 pintu. Apa yang mata lihat, apa yang telinga dengar akan masuk pada hati. Masuk yang menguatkan iman, hati akan kuat, iman akan kuat. Masuk yang melemahkan iman, tengok benda yang melemahkan iman, dengar apa yang melemahkan iman, hati akan lemah. Hati ni pintunya tu, dan iman duduk di hati. Sebab itu bila saya sebut pasal mata, bila kita banyak buat ibadah mata, dia akan mengalahkan maksiat mata. Masya Allah. Mata tengok Al-Quran banyak, mata melihat Kaabah, mata melihat wajah ibu bapa. Subhanallah. Ada yang keempat, sebahagiannya ada menurut riwayat mengatakan, ada hadis mengatakan yang keempat melihatlah laut. Tengok laut, pergi ke pantai tengok laut dengan kebesaran Allah. Kagum dengan kebesaran Allah. Masya Allah, itu di antara cara-cara untuk mendapat pahala mata.